hapuskan siput gondang yang mengganggu tanaman padi. Kamu jadi tokek racun. Saya Ustaz tidak ada kepakaran dalam bidang racun serangga Ustaz, tapi saya ada kepakaran di dalam mengetam padi. Saya ada mesin penuai padi, silakan buat. Kamu dapat untung, tak payah tanam, kamu tuai saya. Saya tidak ada mesin penuai padi Ustaz, tapi saya ada lori Ustaz. Kalau demikian kamu tunggu depan mesin penuai padi, lori akan dimasukkan padi, bawa ke kilang. Oh bagus. Saya tidak ada bendang, saya tidak ada mesin Ustaz, cuma saya ada kilang memproses beras. Silakan. Jadi tokek kilang. Saya apa pun tak ada Ustaz, SPM pun tak ada, SRP ya Ustaz. Saya kerja kilang padi. Semua dapat hasil. Ustaz saya Ustaz, ialah saya tak ada terlibat padi apa, tapi saya ada kilang percetakan membuat plastik beras. Kalau gitu buat kilang plastik beras. Ustaz saya kilang tak apa pun tak ada, cuma saya kuat pikul beras Ustaz. Kamu loading beras atas lori, sekali bawa 5 kampik bawa. Ustaz saya apa benda pun tak ada, sebab saya duduk di Ampang, mana ada bendang tu nak buat bendang Ustaz. Tapi saya boleh meniaga pasar runcit, mini market. Saya buat pasar mini, saya jual beras banyak-banyak Ustaz. Bagus, dapat hasil daripada padi. Saya tidak ada kedai runcit Ustaz, tapi saya ada restoran. Oh bagus, jual nasi. Jual nasi dapat duit. Nasi apa Ustaz? Nasi lemak antarabangsa. Silakan. Berapa banyak dapat duit daripada beras saja? Antarabangsa sudah buat Ustaz. Oh, kamu buat peringkat kebangsaan. Nasi lemak kebangsaan. Kalau semua orang meniaga nasi lemak macam mana Ustaz? Nasi saja berjenis-jenis. Nasi dagang, nasi biryani, nasi paprit, semuanya ada. Daripada padi sebiji, berjuta-juta manusia dapat hasil. Itulah nama dia fiqh. Islam mempunyai dasar kefiqahan yang luas. Kalau tuan-tuan belajar fiqh, Islam di luar. Tapi masalah dia bila kita tak nak menuntut ilmu, kita anggap Islam ni sempit. Sempit aja. Padahal Islam ni sangat luas. Kita faham bila baca khutbah mesti berjubah, berserban. Padahal tuan-tuan boleh baca khutbah dengan bawa pakaian seragam, polis, askar. Boleh? Tuan-tuan pengawal keselamatan baca khutbah pakai baju gad pun tak apa. Ittaqullah. Tu 3 paku ni tuan ni. Pengawal keselamatan. Silakan, punya luas. Tapi masalah kita faham, asal jubah khutbah, asal khutbah jubah. Yang kedua kata ulama, kamu belajar ilmu tauhid, kamu mesti takut pada Allah. Sebab itu awal-awal ilmu yang kita belajar ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Masalah kita hari ini ialah orang tak takut pada Allah. Kenapa banyak mak rempit? Kenapa banyak perompak? Kenapa banyak pembunuh? Kenapa banyak penghisap dadah, perogol? Jawapannya ialah sebab tak takut pada Allah. Kenapa tak takut pada Allah? Sebab jawapannya tak kenal Allah. Kenapa tak kenal Allah? Sebab tak belajar tauhid. Hari ini orang lebih kenal sesemua babi. Sebab tu dia takut sesemua babi. Dulu tak pernah basuh tangan, sekarang tu dia buat kempen basuh tangan. Dalam TV lagi buat kempen. Cegahlah influenza A. Semua babi, basuhlah tangan, tutuplah mulut ketika bersin, buanglah sapu tangan di dalam tong sampah. Janganlah kita pergi ke tempat orang ramai-ramai, terutamanya kuliah maghrib. Tu yang kuliah maghrib sunyi semua orang, takut sesemua babi. Kita diajar untuk mengelakkan sesemua babi. Dibuatnya betul-betul. Tiap-tiap hari iklan dalam radio, iklan dalam televisen. Sedangkan belum tentu tuan-tuan kenal sesemua babi. Tapi iklan tu, kempen tu. Kenapa kita tak buat kempen? Jauhilah neraka. Bagaimanakah menjauhi neraka? Tutuplah aurat dengan betul. Kenapa tak buat kempen macam itu? Jauhilah neraka, sembahyanglah betul-betul. Jauhilah azab kubur. Jauhilah azab kubur dengan cara apa? Elakkan rasuah. Kan senang. Jauhilah buncit perut di hari kiamat sebesar bukit dengan mengelakkan riba. Buangkan riba. Kan senang. Elakkan rupa menjadi babi dengan cara taatlah kepada mak bapak. Kenapa tak buat kempen macam itu? Sebab jawapannya pasal tak yakin pada Allah. Sedangkan Allah dah kata dah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga kamu, jaga diri kamu daripada api neraka. Tapi Allah kata dah, jaga. Lantoknya lah.
Lantoknya lah. Bukannya seorang dalam neraka, ramai kita dia. Apa takut-takut? Kan ramai kita dia. Yelah. Kita lebih takut sesemua babi. Buat kempen besar-besaran. Jaga betul-betul. Siap pekuk mulut. Daripada airport sampai hospital. Sampai bila nak pekuk? Sampai bila nak tutup? Tak larat tuan-tuan. Lalah buka je. Lantok kena-kena je lah kata dia. Tapi tuan-tuan, untuk akhirat, untuk neraka, untuk kubur, siapa yang yakin? Nabi kata siapa yang makan riba di hari kiamat bangunnya macam orang masuk hantu. Relax main saham riba. Relax ngajar insurans riba. Relax beli kereta insurans riba. Relax je masuk apa nama insurans yang kekeluargaan riba. Tak ada asal salah apa. Masih lagi mengekalkan bank akaun riba? Tak ada apa. Maknanya hari ini kamu takut pada semua babi lebih daripada Allah. Yang ni yang kita kena betulkan balik tuan-tuan. Sebab tu disuruh belajar tauhid. Bila belajar saja tauhid, orang akan insaf. Ulama kata belajar ilmu akhlak. Belajar ilmu akhlak, dia akan disukai ramai. Kita juga tidak belajar tentang ilmu akhlak sekarang. Dulu-dulu kita diajar dengan cara yang tidak formal. Bila orang tua datang bangun. Bila orang tua nak duduk bagi tempat. Bila orang tua bercakap jangan bercakap, jangan nyampuk. Bila nak lintas pada orang tua, tunduk. Sekarang mak bapak tidak ada masa untuk mengajar benda-benda itu. Mak bapak tidak ada masa nak mengajar benda itu. Bila mak bapak tidak ada masa nak mengajar, siapa nak mengajar anak? Maka yang banyak masa mengajar anak kita akhlak ialah televisyen. Televisyen lah pengajar setia anda. Mak bapak sibuk kerja, televisyen mengajar bagaimana dia berakhlak. Jawapannya tidak berakhlak. Akhirnya anak-anak tuan-tuan pening sekarang. Dengan tuan-tuan juga pening. Manusia yang nak mencapai tahap kebijaksanaan, ulama kata belajarlah ilmu hisab. Kerana ilmu hisab itu menjadikan cerdik manusia. Cerdik manusia. Kena belajar ilmu hisab. Tak kira lah bahasa apa pun, janji hak senang faham. Kalau belajar tak faham pun jadi cerdik macam mana? Ilmu hisab ni untuk semua benda. Keuntungan daripada penternakan babi berjumlah 360 juta ringgit setahun. Itu keuntungan daripada industri babi. Ya, 1 juta sehari. Hai tuan-tuan, lumayan. Lumayan pak, 1 juta pak satu hari. Waduh, 360 juta pak. Sebab tu kita kena bela babi banyak-banyak. Untung 360 juta. Akibat daripada penternakan babi, sungai tercemar. Membersihkan cemar, 1 batang sungai memerlukan 1 bilion. Untung 360 juta. Nak rawat sungai 1 bilion. Sekarang rugi ke untung? Matematik mengajar. Waduh, untungnya 360. Kena keluarnya 640. Waduh, ini sudah ribut pak. Kalau demikian kamu tutup babi, selesai masalah sungai tercemar dengan sisa-sisa yang bukan-bukan. Bukankah itu ilmu matematik, untung dan rugi? Ilmu hisab yang disuruh ajar kepada kita. Yang ni tuan-tuan, 4 ilmu yang disuruh kita belajar. Daripada ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu hisab. Yang kena belajar ketiga-tiga 4 benda tersebut. Baik, kata dia. Dan katanya lagi, dan ia pun memperkemaskan dan kerja memerintah negeri